Tuan salam kata, come back geng. Allah Akbar. Lama lah puasa. Kita tak bersungguh. Bersungguh ke apa. Dah lama tak puasa. Lama sangat. Orang. So sekarang ni, ini yang kata aku come back balik. Untuk konten-konten camping padamu. So aku berada dekat mana hari ni? Aku dekat Taman Ekoturisme Pantai Pasir Panjang Pantai Pasir Panjang Perak. Pantai lah, laut. Nanti tamu nanti naik lah. Sebab hari ni camping dekat pantai ni pun sebab nak tengok penyu je gitu. Tu je. So aku ada di sini. So inilah suasana dia dengan angin yang kuat. Seperti bahasa bercampur barang sedikit tangan lekit-lekit saja. Kita nak tunggu sunset. Sunset tu. Sekejap lagi kita saksikan sunset. Baik guys. Nantikan. Letih lah. Potong. Lagi sekali. Wow, mancing ikan ke bang? Ikan apa tu? Ikan pari ya? Petang ni kita buat matcha. Minum petang matcha ais. Kita tengok kalau matcha, kalau tukang buat matcha orang panggil apa? Barista matcha. Kita tengok barista matcha kita pada petang ni. Ramai customer Encik? Bang, beratur bang, tolong beratur. Cuba 2, 3. Okey, sekejap. Adik, sorry coklat sini tak dijual dik. Macam. Baik. Dengan orang kata apa, berviewkan laut dan angin yang kuat pada petang ini. Ya, angin kuat lah petang ni. Aku rasa bukan petang ni je, semalam pun orang cakap angin kuat. Kemah aku dah ni. Kemah aku dia panas tapi angin kuat, so tak adalah rasa panas sangat. Okey je, tak ada masalah pun. Walaupun kita layan matcha dulu. Alright. Okay geng, kita rasa matcha menggunakan susu outside daripada barista matcha kita. Siapa-siapa yang rasa nak order matcha boleh datang kat sini sekarang. Rahsia, tempat dirahsiakan. Kita rasa matcha di tepi pantai yang indah, mantap. Kita rasa dulu, Dah awal belum? Oh, ini rasa dia punya apa ni? Mangai dia mat. Ngam. Ada RM20 bang. Bagi laut. Ni okey. Macam mana Hana rasa dia?
Suruh rasa, bukan suruh minum banyak-banyak. Macam mana rasa dia? Susu. Rasa susu? Memanglah ada susu. Dia memang ada rasa susu. Yang banyak. Dia habis. Masa ni berkuih. Ni makan apa ni? Makan coklat je kau. Ngaman. Tak sedap. Tak sedap tapi tak ada separuh kat situ. Sedap lah yang ni. Baik. Fotografer baru, videografer baru anak. Sedapnya. Dengan angin laut lagi. Ini apa? Dia naik. Pergi lap mulut dulu kat ibu. Lap mulut dulu. Pergi lap mulut dulu kat ibu. Lap mulut dulu kat ibu. Lap mulut dulu kat ibu. Nak. Geng. Dah petang-petang ni kita relax-relax dulu sambil dah yang macam. Laut. Angin pasang dah petang ni. Macam biasalah, petang kan nak pasang. Kita tengok suasana malam pula macam mana kejap lagi. Macam ni. Ni bukan gelonso kan lah. Tak apa je lah, Mama. Hai. Hai. Ni buat apa? Hai. Hai. No. Hai.
korang tengok punya setting nak buat video sunset. Ni dia. Buat time lapse. Ni telefon bini aku. Kejap, telefon aku. Telefon pula, kamera aku pula. Ni bapaknya ni, kalau orang tengok apalah dia buat ni. Ini setting kamera aku kat sini, atas kereta ni. Ni kabel kena cocok wire. Mana buat time lapse kan, dia nanti cepat habis bateri. Sebab kamera ni cepat habis bateri kalau buat time lapse. Kita tunggu tepi dulu. Okay gang, kita dah berjalan daripada tapak campsite. Kita nak menuju ke pusat penyu. Ni panggil apa pusat penyu sini? Tak penyu lah. Pusat penyu lah, dekat pantai Pasir Panjang Segari ni. Masuk cuma je, jangan risau. 8 pagi 5 petang. Start 8 pagi hingga 5 petang. Orang boleh datang ramai-ramai. So kita orang dapat jalan kaki je daripada tapak campsite tadi. Sekejap lagi kita tengok view dekat pusat penyu ni macam mana. Okay, kalau korang jalan daripada sana, sebelum nak masuk pintu pusat penyu ni, ada akak ni meniaga. Ada ais kepal, ada jual air-air, coklat-coklat. Makanan boleh bawa masuk dalam, jangan risau. Jom, kita nak pergi tengok penyu bang. Okay bang, Anin jom, kita nak tengok penyu. Jom. Untuk operasi. Pagi, petang. Sampai 5 petang 9 pagi, petang. Sini cuti. Sini macam kedai kopi, dia cuti juga. Jadi dendam. Ui, Ni mati. alah ya ke? Aduh. Pun nak mati. Itu akan Kalau ibu pegang botol lain. Nah. Saya ni. Ani tak nampak. besar sekali. Apa ada apa? Ini tempat ternak. Bukan. Itu tadi bukan. Hah? Punya. Cuba ni lah.
Anin, sini.